Assalamualaikum. Diucapkan kepada cinta dan sayang my dear friends, followers, supporters, tidak kira bro or sis, di mana juga you guys berada. Dan diharapkan semoga you guys telah pun selamat usai selesai menunaikan ibadah solat subuh sama seperti saya di sini. Segala urusan dipermudahkan insya-Allah. Jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalau you guys dapat berselawat dalam satu hari 100 kali pun, alhamdulillah guys. Kalau dapat buat 200 kali pun dah cukup bersyukur. Dapat 10 kali pun okey. Jadi jangan lupa untuk berselawat. Saya amat tersentuh tu guys. Saya cakap jujur terus terang ni. Di pagi Sabtu saya cakap. Walaupun sebelum ni ya, saya pernah je mengetahui tentang kisah ketika wafatnya, ketika hendak wafatnya baginda junjungan besar kita Rasulullah SAW. Tapi bila saya menonton lagi, untuk nak tengok lagi, nak dengarkan lagi ya, ceramah dari salah seorang ustaz di Malaysia, subhanallah, saya sedih lah guys. Terlalu pilu, saya cakap betul. It really touched my heart. Subhanallah, betapa mulianya baginda junjungan besar kita Rasulullah SAW. Dan padahal beliau seorang kekasih Allah guys, seorang kekasih Allah. Tapi saat beliau ingin menghembuskan nafasnya terakhir, ketika malaikat Israel ingin mencabut nyawanya, padahal dengan cara yang lembut, tapi baginda tetap rasa sakit di muka kepala, ya Allah. Dan betapa malaikat Jibril sedih. Saya terlalu sedih, ya Allah. Dan sesungguhnya kita takkan pernah tahu tau guys, nasib kita ni nak menghadap sakratul maut nanti macam mana. Wallah, takutlah guys, rasa seram lah guys. Sebab mati tu pasti. Walau kita nak lari hujung dunia pun ibaratnya guys, tetap kematian tu mengejar kita. Dan bila sudah sampai saatnya, tiada siapa pun yang boleh membantu. Kita seorang je yang tinggalkan sakratul maut tu kena menghadap tu guys. Untuk hari ini tadi, sebelum saya solat subuh tu, saya berkesempatan untuk berselawat sebanyak 200 kali. Okey, so far alhamdulillah dah 200 kali. InsyaAllah hari ni di pukul berapa saya akan luangkan masa berselawat lagi, insyaAllah. Saya tahu guys, ada je yang dapat mampu. Ini Ustaz Wadi Anwar sendiri pernah katakan ni, seingat saya, maafkan saya silap, tapi ni seingat saya, Ustaz Wadi Anwar dia cakap, di zaman sekarang ni, daripada zaman sekarang ni, ada je orang yang mampu berselawat sampai 1000 kali. Lebih dari itu, pada ada yang sampai 8000 kali, 10,000 kali. Masya Allah, terbaik guys. Janji mulut kita tu berselawat. Janji kita jangan lupakan dia.